tiba-tiba pula dah orang-orang PH ni dengan Komeng lah, DAP lah apa, tiba-tiba ambil point pula dah. Kata Sanusi ni tu, Sanusi ni lah perkauman lah apa ke benda. Datuk Zahid pula pergi cakap kalau nak cara buat berkawan, buat cara berkawan, Sanusi jangan datang sini, pergi balik Kedah. Saya cakap Tok Sri Zahid, janganlah cakap macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Yang Mulia Datuk Andulika Mandalika, Ketua Waris di Darat Luak Sungai Ujong. Yang Mulia Datuk Maharaja Lela, Tua Tahu Waris Kelana di Hilir, Datuk Mufti. Yang Mulia Datuk Dagang Paroi Bergajah Tunggal, Datuk Lembaga Tiang Balai Luak Sungai Ujong. Yang Mulia Datuk Raja Di Muda. Yang Mulia Datuk Gempa Maharaja, dan Yang Mulia Datuk Berber Luak Gembau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, apa saya nak cakap lagi tuan-tuan? Ustaz Syukri dengan Cik Khairi dah cakap semua. Saya cerita sikit lah, tambah sikit lah tuan-tuan. Boleh. Tambah sikit. Kita live ni, saya nak cakap 3 perkara lah hari ni. Nombor 1, saya nak cerita sikit. Masa adat ni, saya bukan orang Negeri Sembilan, saya orang Selangor. Tapi sebab banyak orang bertanya, saya tanya sendiri daripada mulut orang datuk-datuk lembaga tuan-tuan. Saya buat interview 2-3 hari lepas dengan Yang Mulia Datuk Andika, Yang Mulia Datuk Maharaja Lelia dan Datuk Di Muda. So saya nak cerita sikit pemahaman saya lah. Walaupun saya ni orang Selangor, tapi ada sikit kena Negeri Sembilan, Ustaz. Saya punya datuk saya, mak saya punya ayah sebenarnya orang Rembau. Dia orang merantau, sebab orang Negeri Sembilan ni orang merantau. Adik dia duduk di Combong, belakang Balai Bomba. Tok Mak Hassan tahulah. Dia masa dia muda, dia pergi merantau ke Kelantan. Adik dia harta benda, ada petih tinggal pada adik yang perempuan. Dia merantau pergi Kelantan. Mak saya lahir di Kelantan. So itulah ceritanya. Saya masih ada saudara mara di Negeri Sembilan ni, di Pedas, di Rembau, masih ada lagi. So ada kenal sikit lah. So saya terbuka hati nak panggil Yang Mulia Datuk-Datuk, sebab sebelum ini tuan-tuan, kita dapat banyak cerita daripada sebelah sana. Daripada PH, dia cerita macam-macam. Dia tohmah kita macam-macam. Dia tohmah Datuk undang macam-macam. Lepas tu dia tak bagi kita cerita pasal adat. Betul tak? Mana boleh macam tu? Kita dengar dia buat podcast sana lah, podcast sini lah. Dia kutuk undang-undang ini. Lepas tu kita kata, awak mana boleh kutuk hina undang-undang di Negeri Sembilan ni bertaraf raja. Betul tak? Kalau awak kutuk undang ini, macam awak menghina raja, boleh kena 3R. Betul tuan-tuan? Menderhaka tu, betul? Bila kita kata macam tu, dia keluar podcast. Dia kata undang-undang ni taraf pembesar, dia kata. Kepala otak, kan? Kepala otak dia. Undang bukan taraf pembesar. Datuk-datuk undang ni bertaraf raja di Negeri Sembilan, betul tak tuan-tuan? Pemerintah bersama ruling chief, termasuk ruler dalam perlembagaan dah cakap. Macam mana, macam-macam dia tohmahnya kita, itu, ini dan macam-macam. Sebab itu saya pun kata tak boleh jadi macam ni lah. Lepas tu dia buat podcast, buat video, macam-macam video. Lepas tu dia panggil pula tu pembesar-pembesar yang tak sah pula tu, betul? So saya ingat kita tak boleh panggil yang pembesar tak sah, yang dipecat, yang terhukum ni. Kena panggil yang ori lah, betul tuan-tuan? Yang disahkan. So saya pun panggil lah Yang Mulia Datuk-Datuk. Dan saya pun dengar cerita sehingga 1.5 jam. Datuk Nika cerita, Datuk Maharaja Lela cerita, Datuk Di Muda cerita. Satu video dalam tak sampai 24 jam tuan-tuan, 200,000 view. Lepas itu saya punya Gen Z ni, budak-budak muda. Datuk pun dah jumpa budak-budak muda ni dekat ini.
Yang tengok tu banyak budak-budak muda tu. Campur video-video ni, saya tak salah saya campur 2 juta dah view. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka nak dengar satu side lagi story. Bukan daripada side sana je yang untuk kita ni panggil kita menderhaka lah macam-macam. Betul tak tuan-tuan? Kita bukan penderhaka, kita pertahan adat. Betul? Pasal undang ni adalah raja kita. Kita pertahan yang itu. Yang 200,000 view tu yang Datuk Nika cakap. Ada Gen Z ni tanya, dia kata, "Tok, saya tengok kawan-kawan saya tanya, dia tuduh-tuduh ni derhaka semua ni. Siapa yang derhaka ni?" Datuk Nika pun cakap, dia kata yang derhaka tu sebenarnya yang menipu tu yang derhaka. Datuk Nika cakap. Betul tak tuan-tuan? Siapa yang menipu? Tuan-tuan pun tahu siapa yang menipu. 17 April 2026, Cik Karil cakap tadi kan, ada keluar surat 17 April, Menteri Besar maklumkan bahawa Yang Teramat Mulia YTM undang Sungai Ujong Datuk Mubarak dilucut kan 17 April. Lepas itu keluar surat tuan-tuan daripada 4 orang undang dan Tunku Besar Tampin dengan Datuk Syahbandar sekali. Cop Moho sign tuan-tuan, tak setuju dengan Menteri Besar. Tak pernah dalam sejarah jadi macam ni. Saya tak rasa tuan-tuan, saya kaji sejarah, Cik Karil lagi tahu pasal sejarah. Tak pernah 4 orang undang dengan Tunku Besar Tampin dengan Datuk Syahbandar tulis surat cakap Menteri Besar pembohong tuan-tuan. Dalam surat itu yang kita bincang, saya baca, budak-budak Gen Z ni buat kajian, dia mana dapat dokumen ni, saya sahkan dokumen itu. 4 undang Pentaraf Raja Tunku Besar Tampin dan Datuk Syahbandar tulis surat kata Menteri Besar bohong. Tak pernah dalam sejarah tuan-tuan. Lepas itu dia tulis itu orang yang dipanggil ke mesyuarat DKU untuk pecat YTM Sungai Ujong itu adalah orang-orang yang telah dihukum dan terhukum. Betul tak? So macam mana pula dah Menteri Besar boleh keluarkan kenyataan macam ini? Lepas tu mereka tuduh kita lagi. Saya pun terkena tempias. Mereka tuduh kita lagi tuan-tuan. Ni dia kata UMNO, Tok Jalal menderhaka, dia kata. Tok Mak Hassan pun kena sekali. Lepas tu dia tuduhnya kita macam-macam, kononnya cubaan untuk menurunkan Yang Tuan. Sebab mungkin bangkali dia nak kenakan kita 3R lah tu, nak angkut kita semua lah. Padahal kita pun tahu juga kita bukan bodoh. Betul tuan-tuan? Betul. Tak ada sekali pun kita kata, atau siapa-siapa kata kita nak turunkan Yang Tuan. Ada ke tuan-tuan? Ada. Tak ada. Dia buat naratif itu, dia kata kita ni semua nak turunkan Yang Tuan, dia kata. Sebab itu saya nak cakap, kalau dia berani ulang sebut nama. Sebut nama Hisham Jalil nak turunkan Yang Tuan, Datuk Andika nak turunkan Yang Tuan, Datuk Jalal nak turunkan Yang Tuan. Sebut nama. Sebab kita boleh saman dia tuan-tuan, 10 juta ke 100 juta ke nak. Betul tuan-tuan? So saya nak cakap pada cyber trooper ke orang PH ke, kalau berani sebut nama. Siapa yang cakap nak turunkan Yang Tuan, nak kena ke 3R kita tu, aku saman dia, dapat duit sikit 10 juta tuan-tuan. Okey. Dia tak berani. Sebab dia cuba buat naratif itu. Dan kita baca daripada A sampai Z, kita kupas. Datuk Maharaja Lela kupas. Orang daripada luar Malaysia yang tengok 2 juta. Tak saya campur-campur video-video ini. Pengundi ni 9 ni ada 800,000. Saya ingat 800,000 tu mungkin semua tengok, campur 1.2 juta lagi dekat Malaysia lah tuan-tuan, siapa-siapa. Diorang pun nak tahu benda ini. Dan kita kaji macam mana benda ni bermula, berpunca daripada yang mana. Dekat sini pun tadi tak ada dalam senarai ni, tapi saya nak sebut Ibu Sokor luar Sungai Ujong pun ada ramai, betul? Ramai Ibu Sokor luar. Betul puan-puan, Ibu Sokor ramai. Rupanya kita kaji macam mana jadi macam mana berpunca daripada seorang Ibu Sokor dengan anak dia, betul tuan-tuan? Seorang Ibu Sokor bawa dijemput ke mesyuarat DKU.
anak dia ada masalah ke apa, pasal penubuhan majlis Datuk Lembaga Sungai Ujong, Datuk Majlis Datuk Lembaga yang mengutip dana, ada laporan polis. Lepas tu anak dipecat. So orang ini membawa ke DKU pasal dan menyebabkan pemecatan luar Sungai Ujong. So daripada apa yang saya belajar daripada Datuk Nika, kalau saya salah, betul kan tuan-tuan, dia ada Pepetih Negeri Sembilan. Kalau nak pecat tu mesti bulat, betul. Kalau Ibu Soko nak pecat Datuk Lembaga, Ibu Soko yang mencadangkan dan mencari pencari benih untuk melantik Datuk Lembaga, betul Ibu Soko, betul kan? Dan Ibu Soko boleh pecat Datuk Lembaga, betul? Tetapi perlu bulat, betul? Seorang tak boleh pecat, betul? Tak boleh, betul tak? So kena semua Ibu Soko bulat untuk memecat Datuk Lembaga, betul? Okey. Dan kalau nak pecat undang, Datuk Lembaga yang boleh pecat, betul? Di Sungai Ujong tak selesai ada 11 orang. Kalau saya tengok minit mesyuarat, 11 orang Datuk Lembaga. Ibu Soko boleh pecat dan melantik Datuk Lembaga. Datuk Lembaga boleh pecat undang, tapi perlu bulat juga, betul? 11 orang Datuk Lembaga di Sungai Ujong, kalau nak pecat undang 11 ni kena bersetuju. Betul Tok Nika? 11 kena setuju, tak boleh seorang. So boleh ke tuan-tuan seorang Ibu Soko tak melalui Datuk Lembaga pergi pecat undang, boleh ke? Itu yang kita bincang itu hari. Macam mana cerita ini menjadi punca, tuan-tuan. Datuk Lembaga, saya baca minit mesyuarat Balai Sungai Ujong, minit mesyuarat menyatakan 11 Datuk Lembaga yang hadir mesyuarat itu tidak setuju atas pemecatan ini. So macam mana proses itu tidak diikut? Ini yang menjadi masalah, betul tuan-tuan? So siapa puncanya ni? Sebab itu saya cakap, kenyataan itu dikeluarkan oleh Menteri Besar. Menteri Besar siapa tuan-tuan? Amin. Ibu Soko, Puan Ibu Soko kata, saya tak nak sebut lah, tapi siapa yang boleh dengar, dia tahu ke Amin ni adat Pepetih Negeri Sembilan? Dia tahu ke tuan-tuan? Dia tak tahu. Saya tak tahulah dia tahu ke tak, tapi dia yang keluarkan surat itu. Sebab itu saya cakap puncanya atau yang menyebabkan lagi keruh masalah ini adalah Amin. Sebab itu saya cakap, kita bukan nak tukar ayam tuan, kita nak tukar MB ni, betul tak? Betul. Kita nak pecat MB ni, bukan nak pecat, kita tak mau bagi dia menang, tuan-tuan. Betul. Sebab kalau dia menang lagi teruk keadaan. Dia dengan seorang lagi yang suka jual nombor plate tu, tuan-tuan tahu siapa? Siapa? Udang. Yang bertanding sini ni, yang bertanding sini mewakili PH ni, siapa dia tuan-tuan? Dia budak tu yang berucap itu hari, dia kata panggil apa, undang kelima ke apa. Dia bertanding sini, betul tak? Walaupun dia minta maaf, lepas tu dia kata dia buat lawak. Mana boleh buat lawak benda ni, betul tak tuan-tuan? Undang kelima pula otak dia, betul tak? Anthony Loke bukan undang, tak boleh buat lawak benda-benda macam ni. Udang je, betul? Anthony Loke tu udang, mungkin lah kali. Jangan panggil, jangan buat lawak, jangan membongak, betul tak? Tak boleh. Dia bertanding, dia buat lawak. Inilah orang PH ni tuan-tuan. Dia cakap macam tu. Yang bertanding di Paroi ni. Paroi ni dalam Sungai Ujong, betul? Anthony Loke bertanding di Cenah. Cenah pun dalam Sungai Ujong. Oh, Jelebu. Jelebu. Kita kena kalahkan mereka ini, tuan-tuan. Sebab kalau tidak, di sini kita tahu sungai apa ni, adat Pepetih Negeri Sembilan ni yang kita ambil modelnya ke Persekutuan. Tuan-tuan tahu kan, Saluruh Malaysia ni yang di Pertuan Agong punya sistem majlis raja-raja, modelnya dulu daripada tuan-tuan lah. Daripada tuan-tuan lah. Tuan-tuan undang-undang ini bertaraf raja melantik yang
di-Pertuan Besar. Saya tanya datuk-datuk kenapa dipanggil Yang di-Pertuan. Sebabnya kerana orang ini dipilih dan dipertuankan. Betul tak? Betul. Dipilih oleh undang dan yang dipertuankan. Di Persekutuan pun sama. Kenapa kita panggil Yang di-Pertuan Agong? Ikut tuan-tuan punya sistem lah, betul tak? Agong yang pertama Tuanku Abdul Rahman daripada Negeri Sembilan, betul? Bila jadi sistem itu, kita pun lantik Yang di-Pertuan Agong. Ya, kita Majlis Raja-Raja ni, model dia undang-undang ni, Majlis Raja-Raja melantik secara giliran Yang di-Pertuan Agong. Raja itu, Sultan itu dipertuankan. Ini model yang ambil daripada Negeri Sembilan. Perkataan undang-undang tu pun tuan-tuan datang daripada mana? Daripada tuan-tuan juga. Undang. Tiba-tiba jadi undang-undang, the law yang kita ikut ni. Undang-undang datang dari mana? Kada orang daripada luar Negeri Sembilan ni tak tahu. Undang-undang datang daripada undang lah. Undang ni perkataan Melayu lama. Apa maksud dia? Maksud dia orang itu mempunyai kuasa untuk mengundang. Kalau ada orang buat salah ke, pertelingkahan ke, dia mempunyai kuasa untuk mengundang, memanggil, mensummon. Sebab dia buat proses. Dia tahu proses untuk menangani pertelingkahan. Buat undang-undang, dia mengundang orang itu. Lama-lama dia panggil undang, lepas tu jadi undang-undang. So mereka tahulah proses, betul-betul. So macam mana pula bila Anthony Loke pergi ke sidang media 19 ke 20 April ke macam mana, dia pula baca Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan, tuan-tuan. Dia kata pula dah, benda yang undang tu buat tak ikut proses. Tak ada proses. Kepala pak. Kepala otak dia. Betul tak? Cakap je, tuan-tuan. Kepala E betul. Undang ini dah buat proses undang-undang adat di Negeri Sembilan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Anthony Loke boleh kata tak ada ikut proses, tak ada diproses, tak sah. Dia pula baca Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan. Kita marah tak, tuan-tuan? Amin duduk sebelah, dia pun tak tegur. Dia bagi Anthony Loke pula dah takrif kan. Siapa AB sebenar? Siapa dia ni? Amin, apa kerja kau ni? Bagi orang yang hijau jual nombor pelit pula dah pergi baca. Tak boleh, tuan-tuan. Ini merosakkan. Sebab itu kita kena pertahankan adat ini. Ini orang-orang politik. MB Amin ni orang politik. Anthony Loke ni orang politik. Mereka orang politik ni lah mengkucar-kacirkan adat di Negeri Sembilan ni. Sampai sama kita semua kena pergi pilihan raya awal, tuan-tuan. Betul tak? Betul. Ini orang politik. Dia pula keluar surat. Tadi Cik Gari cakap, dia pula dah kena buat pengumuman DKU. Dia tak sepatut, betul tak? Dia campur tangan ke apa ke macam mana. Itu pasal kita kena tolak mereka ini, tuan-tuan. Kalau mereka menang, apa jadi kalau dia menang, tuan-tuan? Kalau dia menang, krisis ini takkan selesai. Krisis ini bermula sebab apa? Dewan tak boleh bersidang. Sebab apa Dewan tak boleh bersidang? Sebab undang tak nak datang. Betul? Betul. Undang tak nak datang sebab dia tak suka MB ni, betul tak? Betul. Habis kalau PRN ni tiba-tiba pula dia menang, MB ni jadi Amin ni jadi MB semula, macam mana? Kita nak buka Dewan macam mana, tuan-tuan? Kalau undang tak datang, habis apa? Bubar balik. Betul tak? Berapa kali nak bubar? MB menang, Amin menang, pergi Dewan tak boleh bersidang, bubar balik. Berapa kali kita nak pergi pilihan raya, betul tak? Tak logik akal. Tak selesai-selesai. Sebab undang ni memang tak suka muka dia ni, betul tak? Bila tak suka, dia jadi MB balik, macam mana nak selesai? Buka Dewan nak angkat sumpah, macam mana undang? Tak suka dia ni. Lepas tu katakan dia angkat langgar juga, angkat sumpah, nak buka Dewan, macam mana undang tak datang? Bubar balik ke macam mana? Tak selesai, tuan-tuan. Sebab itu kita boleh bagi dia menang ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Kita tak boleh bagi dia menang. Itu yang saya nak cakap. Akhir sekali saya nak sentuh isu politik sikit lah, tuan-tuan.
isu politik sikit. Lagi 5 minit saya punya masa. Sekarang ini saya tahu bila UMNO bekerjasama dengan PAS, kita semua sukalah. Saya pun suka, saya yang paling suka sekali. Walaupun saya dulu memang kuat beleter lah pada dia orang ni, amdap sampai berdosing telinga. Dia tinggalkan DAP, dia kerjasama dengan kita, tuan-tuan. Betul tak Ustaz? Dia bukan amdap, dia UMNO-ori, betul tak? Negeri Sembilan UMNO original. Sekejap lagi saya cerita pasal ada lagi amdap tu sebenarnya. Tapi Datuk Jalal dengan Tok Mat Hassan yang usulkan benda ini, mereka UMNO original. Masuklah, ni orang Mat Hassan ni, orang Tok Mat, betul? So tahniah, kita usahakan benda tu. Kita mahu penyatuan UMNO dan PAS. Bila penyatuan ini berlaku, kita happy. Dan kita rasa kita macam dah menang dah ni. Betul tak? Tapi saya nak cerita sikit kepada orang-orang UMNO dan orang PAS, jangan leka. Sebab sebenarnya nanti saya takut puak-puak tu potong tangkona, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, perempuan tahu apa potong tangkona kan? Di Negeri Sembilan lain daripada di Johor. Saya yang bagi ucapan di Gombak, saya kata UMNO kena kerjasama dengan PAS. Kalau tidak awak kalah, saya cakap. Sebab ini bukan Johor. Johor nombor 1 dia ada payung. Kajian negeri pun BN UMNO. Kajian persekutuan pun UMNO ada. Duit pun banyak, sumber pun banyak. Di Negeri Sembilan awak tak ada payung, betul? Sumber pun tak ada, tanya dia. Di Johor, mewah, betul? Sini tak ada, tuan-tuan. Tanyalah Tok Mat, saya tahulah. Saya pernah pergi pilihan raya dengan dia di Melaka, PRN Melaka 2022. Mana ada duit tak ada. Tapi kita usaha, kita menang dulu. Di Negeri Sembilan, dengan keadaan kita bukan kerajaan negeri, kita kerajaan persekutuan pun, ini sumber tak ada. Mereka ada sumber, tuan-tuan. PH ada banyak sumber. Amin, dia ada banyak sumber, dia kerajaan negeri. Dia akan gerakkan sumber-sumber dia untuk suruh orang keluar mengundi, tuan-tuan. Kita tak ada apa, kita semangat je lah. Tuan-tuan bayangkan, itu nombor 1. Nombor 2, di Negeri Sembilan bukan macam di Johor. Di Johor, kita menang di kawasan-kawasan campuran, di kawasan-kawasan Cina, kawasan DAP. Sebab jumlah pengundi Melayu kita 40 ke 50% di kawasan-kawasan DAP. Sebab itu saya cakap, kita menang di Bekuk, kita menang di Tangkak, kita menang di mana banyak kawasan DAP. MCA MIC menang. MCA MIC menang sebab apa? Sebab pengundi-pengundi PH yang bukan Melayu tak keluar mengundi, tapi Melayu keluar mengundi, ramai-ramai undi tempat MCA MIC ni di kawasan DAP. So kita menang. Tetapi kawasan itu ada at least 40-50% Melayu. Apa dia Negeri Sembilan ni macam mana keadaan? Saya dah kira dah. Tok Mat tahu, Tok Jalal pun tahu. Di Negeri Sembilan ada 11 kawasan yang mana jumlah pengundi Melayu dia 20%, 30%, 3% pun ada. Lobak 3%, 97% bukan Melayu, tuan-tuan. So kalau 3%, dia separuh pengundi dia tak datang pun dia menang lagi. Melayu 3% dekat situ. 100%, 100% orang Melayu keluar sokong kita, kita dapat 3%. Dia separuh orang dia tak keluar. Sikit aja keluar pun dia menang. Ada 11 kawasan macam ni, tuan-tuan. So kalau dia tak keluar mengundi pun, atau dia tak balik keluar mengundi pun, kita susah. Sebab jumlah pengundi Melayu ada 20% aja di banyak kawasan ini. Lepas tu kita tak ada duit, dia ada duit. Di Negeri Sembilan bukan Johor. Di Johor ramai orang bukan Melayu kerja Singapura, susah nak balik. Di Negeri Sembilan dia kerja KL. Betul? Dia ada duit, dia mau belah, dia bawa balik dia punya pengundi luar. Tak balik kita, tuan-tuan. So jangan ambil sambil lewa. Dan kita kira, tadi saya dengan budak-budak Gen Z tu ada buat live, tengok live saya tu. Dah kira, dia bukan ahli politik, dia orang kira memang berdasarkan analitik dia. Saya tanya dia habis last berapa kawasan yang tengah-tengah ni, yang kawasan kritikal, dia kata 11.
Ada 11 kawasan tak tahu pergi mana. Kelawang contoh, Cenah ni pun sama. Linggi, Jeram Padang, Juaseh yang menang nipis. Pilah pun sama, tuan-tuan. Yang 11 tu kawasan DAP, tapi ada 11 ni kawasan yang kita tak tahu tengah-tengah ni. Grey area. So lepas kira, dia kata okey, Barisan Nasional mungkin boleh menang 17. PAS mungkin menang 5. Selebihnya itu PH. 17 campur 5, 22, tuan-tuan. So maksudnya kita clear berapa saja? 3. Sebab untuk bentuk kerajaan 19, kita margin cuma 3. Tuan-tuan tahu tak, daripada 11 kawasan yang grey area ni, dia orang cuma perlu tarik 3 je. 11 tu kawasan Cina, yang macam saya cakap tadi, lobak 3% Melayu. Dia orang 80% tak keluar pun dia menang lagi, tuan-tuan. 11 kawasan macam ni, dia cuma perlu swing 3 kawasan saja, tuan-tuan. Cenah 1. Lepas itu mungkin Juaseh dengan Linggi ni, Amiduddin pergi sana, dia menteri besar. Kalau dia tabur, tuan-tuan, dia boleh menang ke tak? Susah kita juga. 3 kawasan saja Kelawang. Sebab itu saya nak cakap, jangan ambil sambil lewa, tuan-tuan. Kita kena kerja keras. Lepas tu, bila kita dah tahu keadaan macam ni, jangan gaduh-gaduh, betul tak? Sebab itu saya nak cakap sikit ni pada Presiden UMNO ni lah. Saya orang PAS, tapi saya ahli biasa. Ahli biasa tak apa kot, tegur kot. Boleh kot. Orang PAS pun tak marah lah, dan saya ingat semalam mungkinlah Datuk Sri Sanusi tersilap cakap ke apa, saya tak tahulah. Tapi saya tak rasa dia tersilap cakap, betul. Benda yang dia cakap tu betul lah tu. Maksud dia, apa maksud dia? Maksud dia, kita orang Melayu, inilah tanah kita, betul tak? Kita nak pergi mana lagi, betul? Inilah tanah kita, kita bumi putera di sini. Kita tak boleh pergi mana dah. Kalau negara kita ni jadi macam Singapura, macam mana, tuan-tuan? PAP memerintah, mana kita nak pergi, betul? Itulah maksud dia. Tapi mungkin disalah tafsir. Lepas tu dibawa, tiba-tiba pula dah orang-orang PH ni dengan Koming lah, DAP lah apa, tiba-tiba ambil point pula dah. Kata Sanusi ni tu, Sanusi ni lah, perkauman lah, apa ke benda. Datuk Zahid pula pergi cakap, kalau nak cara buat cara berkawan, Sanusi jangan datang sini, pergi balik Kedah. Saya cakap, Datuk Sri Zahid, janganlah cakap macam itu. Saya nak cakap pada dia, kalau nak berkawan, buat cara berkawan lah, betul tak? Kalau dulu dengan Koming yang kata nak letak jawatan lah apa, tak letak jawatan, bila kita tanya Datuk Sri Zahid, dia kata tak apalah, dengan Koming tu sahabat dia di kabinet, duduk sebelah aja, tuan-tuan. Nanti dia cerita, oh dia cover line pula, betul. Tapi bila kawan kita PAS, Sanusi cakap macam ni, dia pergi balun buat apa? Setuju tak, tuan-tuan? Janganlah balun. Kalau tak nak cover, diam je lah, betul tak? Orang lain tak boleh nak cakap, tuan-tuan. Bila orang lain tak boleh nak cakap, saya cakap. Boleh tak, tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Tak ada pajak tu. Datuk Zahid, kalau nak berkawan, buat cara berkawan lah. Itu saja saya nak bagi tahulah bab itu. So, yang lain-lain tu, kalau katakan ini, lepas tu siapa pula yang backup Sanusi? MCA pula backup, tuan-tuan. Wika Siong pula backup, betul tak? Wika Siong kata, jangan salahkan Sanusi, DAP yang selalu mainkan isu perkauman dengan kaum, betul tak? Macam mana pula Wika Siong pula boleh backup Sanusi? Presiden UMNO pergi balun Sanusi. Saya tak faham. Tuan-tuan faham ke? Lepas tu boleh berpentun-pentun pula dengan Anwar Ibrahim. Aku tak faham lah. So sebab itu ada dalam komen itu hari saya tengok, orang komen dalam saya punya Facebook. Dia cakap, Cik Syam boleh tak janganlah cakap amdap-amdap lagi. Kita berdosing telinga, kita bukan amdap. Kita ni semua ni UMNO original. Yang amdap seorang tu, Zahid seorang dia amdap. Dia cakap. Ini dalam komen ni betul, tuan-tuan. Bukan saya tipu. Ada komen orang cakap macam tu. Sebab itu Datuk Zahid, janganlah buat macam ni. Tak payah cover lah DAP tu.
Buat apa nak cium mulut dengan Anwar pula dah. Anwar datang sini, dia tak bagi cerita kita cerita pasal isu adat. Tiba-tiba pula Negeri Sembilan ni ada gas pula dah, tuan-tuan. Apa benda dia cerita ni? Orang duk cerita isu adat, betul tak? Nak selesaikan krisis ini, dia sibuk pasal gas lah, apa ke benda lah. Dulu cerita pasal minyak, kita cerita pasal gas, dia tak nak bagi tahu. Sekarang ni entah nak korek gas pula dah apa Anwar. Tapi elok dia datang, tuan-tuan. Saya rasa esok Anwar Ibrahim datang. Saya ingat pada Datuk Seri Anwar datang sini, bawa sekali si Sani tu lah. Tuan-tuan kenal Sani? Sani Rohingya tu. Ya. Lepas tu bawa lagi siapa dia? Amir Ladang tu. Amir Ladang kenal? Amir Ladang, Amir Menteri Besar Selangor. Dia nak buat ladang, tuan-tuan. Bawa Sani Rohingya. Dia nak runtuhkan asrama Rohingya pun kena charge 600,000. Anwar Ibrahim bawa Sani Rohingya, bawa Amir Ladang, bawa si Maeh Palapaip yang dekat topi rasmi Palapaip tu. Bawa semua. Lagi dia orang datang, tuan-tuan, lagi bagus untuk kita. Betul tak? Betul. Pergi ceramah. Amir Ladang, mana kau? Itu kalah senyap sekejap. Adakah dia nak buat ladang di negeri saya, tuan-tuan? Dulu ingat ladang tu di Negeri Sembilan ada, betul tak? Betul. Habis orang macam mana, tuan-tuan? Betul. Tuan-tuan pun dah tolak ladang babi di Negeri Sembilan, betul? Betul. Tiba-tiba orang ni nak buat ladang pula dah 500 hektar dekat negeri saya. Esok aku nak balun dia ni, tuan-tuan. Bila tunggu? Aku tunggu di Selangor. Boleh, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tolong saya kalahkan dia di Selangor? Tapi apa-apa pun, tuan-tuan, kita kalahkan mereka di Negeri Sembilan ni. Sebab kalau tidak, kita tak boleh selesaikan isu adat ni, tuan-tuan. Krisis ini akan berterusan. Kalahkan mereka, tapi di Negeri Sembilan, sebab banyak kawasan campuran yang saya cakap tadi tu, kita jangan ambil sambil lewa. Dia orang banyak duit, dia akan tabur duit, tuan-tuan. Dia akan gerakkan mereka sendiri, tiba-tiba dia potong tangkona, kita kalah, habis kita. So sebab itu kita buat penyatuan ummah ini. Kalau ada apa ni kata ke, macam ni kata ke, janganlah pergi attack. Jangan tembak kaki sendirilah, Datuk Zahid. Saya cakap elok-elok ni. Tapi saya cakap je lah, sebab dia pun memang tak suka saya pun. Bukan tak suka, dia tak kenal saya. Dia tak kenal Den. So Datuk Zahid tak kenal Den cakap je lah. Dia tak kenal pun, apa ada masalah, betul? Den cakap je lah, tuan-tuan. Okey, kita kena berusaha, tuan-tuan. Kasih menang lah kita. Kalau menang pun saya ingat menang tipis. Kalau kalah pun kalah tipis. Sebab kita kalah menang nipis-nipis dekat sini, tuan-tuan, kita kena berusaha lebih lah, tuan-tuan. So dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Terima kasih, tuan-tuan.